Alhamdulillah, Kak Zah kena share pasal produk. Terima kasih dengan korang yang datang masa event tu, walaupun hari tu hari bekerja kan. Dia nak share lah gambar-gambar Kak Zah dengan orang-orang yang Kak Zah dapat bergambar hari tu. Kak Zah dapat bergambar dengan Philips ni. Kita nak bergambar dengan orang-orang yang dah berjaya dari luar negara. Sebab kalau kita ambil peluang tu, kita takkan jumpa dekat tempat lain kan. Kita punya founder kan. Sebelum ni Kak Zah join bisnes macam-macam, tak pernah jumpa founder siapa pun Kak Zah tak kenal. Jadi ni dah berkali dah Kak Zah bergambar dengan dia. Setiap kali ada je dia mesti bergambar dengan dia. Tajuk Kak Zah ni The Power of Product tau. Kita tahu kan produk Forever ni head to toe. Ini dah selalu korang nampak dah macam mana banyaknya produk kita. Jadi kita tak ada masalah lah kalau tak boleh nak jual A, kita boleh share B kepada orang ni. Maknanya setiap orang di sekeliling kita tu ada produk untuk dia. Macam tu. Dan harganya pun bukanlah mahal sangat. Kalau compare dengan bisnes Kak Zah sebelum ni, lagi mahal tau. Bayangkan aloe vera yang Kak Zah jumpa sebelum ni 450 ml harganya 100 lebih. Yang ni 1 liter tu harga dia kan. Jadi memang yang inilah yang Kak Zah nampak kan, dia murah. Dan kalau kita dah manager lah, dia sangat murah. Ni kan Kak Zah nak share kehebatan produk ni dari perkongsian Kiko Kubunya. Ni masa ni dekat Bali Kak Zah. Masa yang semalam kat KL Kak Zah cari-cari nak bergambar, dia tak jumpa, tak sempat. Kenapa Kak Zah suka sangat nak share pasal Kiko Kubunya ni? Dia ni dulu doktor diagnose dia, alamat Kak Zah ni sepatutnya yang ni dulu. Okey, kenapa sebelum ni kan, kalau kita ambil produk, adalah sebelum ni adalah seorang tu, bila Kak Zah share pasal bisnes ni, dia kata, tak apa Kak, saya dah ambil produk-produk ni, dia ambil vitamin C je. Tapi bila Kak Zah siasat, dia kata dia masih cepat penat, mudah sakit, macam tu kan. Rupanya ada sebab kenapa dia ambil vitamin C tapi tak sihat juga kan. Sebab dalam produk dia tak ada ni tak ada segitiga kesihatan. Nak tahu tak macam mana kesannya kalau kita ambil produk ikut segitiga kesihatan ni? Kita ikut ni Kiko Kubunya ni. Dia ambil apa korang tahu? Masa dekat sharing semalam tu, dia siap tunjuk demo bawa botol. Tak tahu benda botol ni lah. Dia kena botol ni patutlah di propolis tak hancur sebab ni dia bukan blender. Jadi kan dia masukkan apa, 1 liter dia kata dalam ni dia letak 500 ml aloe vera, 15 biji di propolis, 15 biji di pollen, 5 royal jelly, 2 scoop soya light. Lepas tu blend, dia jadikan minuman dia setiap hari sebagai sarapan. Dan apa yang jadi bila dia buat macam tu, 39 tahun dia dah tak jumpa doktor. Sejak doktor diagnose dia ada SLE, dan umur dia sekarang 75 tahun. Tapi kalau tengok muka dia dengan kita orang ni macam sebaya kan. Nampak lagi sihat, masih bertenaga, cantik. Jadi kalau kita amalkan produk, insya-Allah. Kalau kita ambil macam ni, dia ambil semua yang dekat segi kesihatan kan, itulah sebabnya nampak kesan ni.